Guys, kali ni kita akan main sebagai utama 7 di battle mode. Dan kali ni kita akan lawan Dadah. Okey. Sini kau Dadah. Ambil ni, tumbukkan padu. Ambil ni, bukan tumbuk, bukan cocok. Potong. Aduh, Dadah. Ambil ni ya. Tahu rasa tu, ambil ni. Potong lah kepala Kepala dah lah macam, tak tahu macam apa. Dah lupa dah kata apa. Okey guys, kali ni kita akan guna Ultraman 7. Dan kali ni kita main battle mode. Kita akan cuba kuasa ni dulu, kotak. Okay, ni kuasa apa? Dia letak macam tu. Macam baseball. Okay, 7 jadi pemain baseball. Ambil ni. Rasakan ini. Ambil ni. 7 jadi pemain baseball. Saking main dia. Sampai apa tak? Dia guna ice lager dia untuk buat macam tu. Ni kau siapa pula? Santai. Guys, santai dah. Tak sakit. Okey. Aduh, salah. Okey, ambil ni. Rasakan ini. Okey, dia tak nak rasa. Ambil ni. Sepak kepala Dadah. Okey, ni kau apa pula? Campak. Macam campak batu je tengok. Makin lama makin laju saya buat tengok. Meletup. Okey, kali ni kita lawan Ultraman 18. Kejap. Alamak, rasanya janganlah susah. Dah lah, malah kita lawan susah. Apa tak? Sebab tak biasa main battle mode. Aduh, tak lupa pula tak panggil. Lupa, tak boleh panggil kapal terbang. Okey, kalau macam tu. Okey, ambil ni. Potong Ultraman 18. Rasakan tu. Aduh, sikit lagi. Okey. Ya, sembelih 18. Ambil ni. Rasakan ini. Kuasa bulat. Pium. Meletup. Okey, ambil ni. Tumbukkan 7. Ambil ni. Dan alamak, 18 tahu pula. Aduh, gaya apalah pula dia buat ni. Ambil ni. Aduh, awal-awal 18 tahu. Rasakan ini. Ambil ni. Ambil ni. Ambil ni. Sekarang kita akan angkat si 18 ni. Pusingkan dia.
Dan ambil ni. Sekarang kita akan guna kuasa X. Rasakan ini 18. Ambil ni. Dan 18 pun mati. Ya, 7 dengan gaya sepak dia. Sekarang kita akan lawan musuh ketiga. Musuh ketiga kita ni siapa? Oh, Elia Magma. Okey. Okay, ni kita akan panggil kapal terbang. Ambil ni. Tumbuhkan padu. Aduh. Okay. Sekarang kita... Alamak, tak kena pula. Aduh. Ambil ni. Smackdown dia. Ambil kau Elia Magma. Aduh. Dia cocok. Alamak, mati macam ni. Ambil ni. Alamak, tak kena. Ambil ni. Alamak, tak kena juga. Aduh, tak kena. Tapi makin lama bar merah dia banyak. Jadi kita spam macam ni terus bagi dia tak serang. Okay. Aduh. Okay, bagus. Ui, terpotong dia ni. Rasakan tu. Aduh. Bagi saya, kalau bagi saya pertarungan Elia Magma macam dengan Saber tu kan, macam apa tau, budak-budak main lawan-lawan kan, sambil main banjir. Tapi ni version, tapi saya kata sebab dulu saya pernah main maka banjir macam tu. Sakit. Ini saatnya. Ambil ni. Kita potong si Elia Magma ni. Rasakan ini. Muncul pun lagu 7. Alamak kena cocok. Aduh. Sikit lagi nak kena. Okey. Okey kalau macam tu. Okey, kalau nak main macam tu tak apa. Tengok nanti kau kena. Tengok kena banting. Dia dah mati dah. Bukan dah mati. Nyawa dia tinggal 1-0. Ambil ni. Tak sempat nak pukul dah kena serang. Rasakan ini serangan Ice Lager. Ya. Okay. Doom. Langsung meletup. Okay. Kali ni lawan... kita lawan Agul. Okey. Sini kau Agul. Kali ni 7 lawan Agul. Tapi Agul V1 bukan V2. Aduh. Atau main 7 kena tackle. Nak main. Aduh. Ambil ni. Rasakan tu Agul. Alamak. Sikit lagi nak kena cocok dengan Agul ni. Ambil ni. Jadi kita akan guna kuasa kotak. Rasakan ini. Tunggu dulu. Main baseball. Rasakan ini. Aduh, tak sikit lagi nak kena. Sekarang kita akan bagi kuasa paling unik bagi saya. Yang segitiga tu, yang kuasa paling lemah tu. Bagi saya itu memang lemah tapi unik sikit kalau tengok.
Dia macam apa dah, tembak dengan santai. Ambil ni. Aduh, Agul perisai pula. Ya. Ya. Amatlah, kita kasih serangan paling lemah. Santai dulu enggak sih? Okey. Kali ni kita kena sepak dia. Okey, kalau tak kena kita tumbuk muka dia. Kita tumbuk lagi muka dia. Sekarang kita tumbuk dada dia. Ha. Ambil ni, ambil ni, ambil ni. Ambil ni Agul. Ambil ni, kan kita angkat si Agul ni. Ha ha ha. Pusing-pusing dulu dan campak. Kita bagi ni ajalah campak batu. Pium pium pium. Pium pium pium. Pium pium pium. Pium 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 pium. Pium 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 pium. Teng neng neng neng. Duar. Okey, Seven tetap menang dengan gaya sepak ke atas dia. Okey, bos terakhir Kinjo. Okey, kalau begitu. Okey. Aduh. Ambil ni, ambil ni. Ambil ni, ambil ni. Ambil ni, ambil ni. Kita tumbuk dia, tumbuk. Sekarang kita tampar dia. Alamak. Ambil ni. Aduh. Ambil ni. Aduh, mak ingatkan dia. Lari terus apa dia tahu. Ambil ni, sepakkan maut. Kita campak batu kat muka dia. Ambil ini. Ya. 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 Duar. Oh, tak sakit. Mungkin Kinjo dah perisai rasanya. Ambil ni, ambil ni. Sini kau robot jahanam. Sini kau robot jahanam. Sini robot jahanam. Sini kau robot jahanam. Ambil ni. Kita akan angkat Kinjo. Okey. Rasakan ini. Pusing, pusing, pusing. Jatuhlah kau Kinjo. Sekarang kita akan finish dia dengan serangan terakhir. Yang paling kuat. Rasakan ini. Taruh ni, taruh ais lager dulu. Ya. Meledak. Dan meletup badan dia. Okay guys, video kita sampai sini aja. Okay lah, bye bye.